Saudari, ya, sekaki besar daripada Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah utusan Borneo bertarikh Selasa 21 April 2026. Jadi yang anda muat naik ya, berikut adalah ringkasan berita-berita utama yang dipaparkan ya. Jadi satu ialah ya RM2,000 bantuan setiap ya di salon. Berita utama dilaporkan lawatan turun padang Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nor ke lokasi kebakaran di Kampung Bahagia Pulau Batu Sapi Sendakan. Ya, jadi intipati bantuan ya. Jadi kerajaan negeri menyalurkan bantuan khas sebanyak RM2,000 kepada setiap ketua isi rumah KIR yang terjejas ya. Pecahan dana ya, bantuan tersebut terdiri daripada RM1,000 sumbangan kerajaan negeri dan RM1,000 daripada Yayasan Kebajikan Sabah. Jadi skala bencana kebakaran tersebut melibatkan hampir 1,000 buah rumah dan merupakan salah satu kebakaran terbesar yang melibatkan kawasan penempatan atas air. Ya, jadi tindakan susuran kerajaan sedang meneliti laporan lengkap untuk tindakan memulihkan dan bantuan jangka panjang bagi mangsa yang kehilangan tempat tinggal. Jadi 2 KKM Gerakan Pasukan Kesihatan. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menggerakkan pasukan kesihatan untuk membantu bangsa kebakaran di Sendakan. Ya, jadi banyak terima kasih kepada kita punya Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nor ya, dan di lokasi itu ya. Jadi sila like, subscribe dan share. Terima kasih.